selalu orang akan salahkan wanita dulu bila tak dapat zuriat lah. Ni sebab perempuan mandul, perempuan tak boleh mengandung. Tapi sebenarnya kalau hakikatnya, kalau ikut statistik, 45% adalah faktor lelaki, 45% adalah daripada wanita, dan 10% adalah daripada unexplained lah. Yang pertama sekali kita kena saring adalah lelaki, suami dan isteri lah. Tapi ni lelaki dulu. Start dengan lelaki dulu. Hanya satu je investigation yang perlu buat lah, which is kita panggil sperm analysis. Kita tak tahu betul banyak, maksudnya kita ada kilang telur lah basically. Berapa banyak telur yang masih viable lagi, maksudnya yang tinggal dalam kita punya kilang telur. So lagi meningkat umur wanita tu, lagi sikit lah image level dia. Mungkin ibu kat luar sana juga, dia nak tahu, dia dah pilih lah, contoh dia ambil implano, tapi dia mengalami berat badan yang dia macam tak nak lah kan. Boleh buang balik ke? Okay, dia sampai menangis masa dia scan, first scan tu. Dia masa tu saya pun macam terikut nangis sekali. Yelah, terharu kan. Sebab kita as a doctor masa tu yang treat that patient. Betul. Saya nampak dekat satu artikel tu, surat khabar tu tulis dua-dua ni kembar, niat mencari suami kembar je tak dapat. Tak, saya baca tu dekat surat khabar masa tu. Star tu. Ayat-ayat dia, headline dia. Buat ayat-ayat yang macam bombastik tu. Tambah dia dapat placement di Hostel Selayang. Sebelum tu Mak Apps Masa tu zaman COVID betul. Kami pada di zaman COVID. Dia yang melawan combat disease. Jumpa patient yang kita panggil quarantine lah. Quarantine. Ni sebenarnya kami berdua nak jadi doktor kucing sebenarnya. Kami berdua minat kucing masa kecil dulu. Taiwan lah. Taiwan kan. Tapi saya minat kucing je. Tapi tak ada doktor kucing. Tapi malam tu kawan saya tiba-tiba masa kita tengah round kat katil yang sebelah dia tu, tiba-tiba dia cakap, panasnya. Macam tu tau. Dia cakap panas. Saya kat sebelah dia. Saya macam, pada kenapa? Panas kan? Macam, saya tanya Ana, katil ni ada patient ke tadi? Patient tu baru meninggal petang tadi.